So aplikasi yang saya nak share dekat korang kali ni, saya claim duit setiap bulan dekat dalam aplikasi ni guys. And total semua duit yang kita dah berjaya claim RM506.57. And saya guna aplikasi ni, saya fokus dekat coin. Kalau duit hijau boleh claim, tapi kena invite orang. Mungkin ada korang yang tak suka nak invite orang kan. Jadi kalau korang nak guna aplikasi ni, tak payah fokus dekat duit hijau. Korang kumpulkan coin saja macam saya guys. Saya main setiap bulan, saya claim menggunakan coin. So geng, kalau korang yang nak cuba, korang boleh tekan link yang saya dah sediakan dekat bawah video ni. Nanti korang kena download, lepas tu daftar guna Google korang. Jadi macam saya bagi tahu tadi, aplikasi ni dia ada dua jenis kaedah pembayaran. Yang pertama, korang boleh claim menggunakan, alamak tiba-tiba tak ada suara lah pula. Korang boleh claim menggunakan dua jenis kaedah pembayaran. Yang pertama, korang boleh claim menggunakan coin. Untuk coin minimum withdraw kena ada RM2. Dan satu lagi, korang boleh claim menggunakan duit hijau. Kalau duit hijau minimum withdraw dia tak silap saya RM40. Tapi kalau korang nak claim, kena invite orang. Setiap hari korang kena invite 5 orang kalau nak claim duit hijau. Kalau korang nak cuba, korang fokus dekat bahagian coin saja macam saya geng. Ada nak dapatkan point pula guys. Yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Korang kena main game tembak buih ataupun balon mengikut warna. Contoh kalau warna purple, korang tembak dekat bubble warna purple. Kalau warna pink, tembak dekat warna pink. Macam tu geng. Ini game tau. Ini game. Macam tu lah guys, korang naikkan level korang and boleh dapatkan coin dengan duit hijau. Tapi geng, coin yang korang dapat daripada game yang korang main tadi, dia tak masuk tau dekat korang punya balance. Dia tak masuk dekat sini. Dia masuk dekat sini guys, dekat balang ni. So coin yang korang dapat daripada game tadi, dia akan masuk dekat sini. Untuk korang claim korang punya coin, korang kena dapatkan bintang. Kena ada 1200 bintang. So nak dapatkan bintang tu pula, korang kena main game guys. Korang main game, korang naikkan level korang. Cuma kalau coin yang dekat balang jauh ni, dia punya coin tu bila korang dah lengkapkan 1200 tas ataupun 1200 bintang, coin yang korang kumpul ni mungkin tak akan banyak korang dapat. Dia bagi sikit je guys. Mungkin separuh saja korang akan dapat. So macam mana lagi korang nak dapatkan coin korang, korang boleh claim dekat sini guys. Sini bawah ni. Dekat bahagian sini korang boleh buat dia punya daily task. So daily task ni korang kena buat setiap hari. Yang pertama, korang kena download and play. Yang ni korang kena buat 2 kali je dia punya task. Klik dekat sini. Nanti dia akan keluar iklan. Korang kena tengok iklan tu bagi habis. Lepas tu korang kena klik button install. Ada aplikasi dekat situ yang korang kena download. So dia akan bawa masuk dekat dalam Google Play Store korang. Korang klik button download. Lepas tu korang cancel balik. Tak payah install pun tak apa guys. Korang just klik install, lepas tu korang cancel. Benda tu korang kena buat 2 kali geng. Nanti korang boleh dapat 120 coin dengan 15 tiket warna biru. Lepas tu yang ini korang kena completekan 5 kali task. Kalau yang ini pun sama juga. Task dia mudah je. Korang klik dekat sini. Lepas tu korang biarkan sahaja handphone korang. Korang biarkan handphone korang, ataupun korang usik-usik lah sikit kan. Ataupun korang klik je dekat atas ni. Klik je dekat atas tu guys. So task yang dekat sini korang kena biarkan handphone korang lebih kurang dalam 1 minit ataupun 2 minit. Lepas tu korang klik je pangkal atas ni guys. Ok, kalau dia keluar macam ni, maksudnya task tu masih lagi belum complete. Kalau korang nak completekan task tu, korang klik balik dekat bawah ni geng. Ok, lepas tu klik balik dekat atas tadi. Korang refresh. Ok. Lepas tu korang klik pangkal. Alright, so dekat sini korang dah berjaya buat dia punya task. Nanti korang ulang lagi buat benda yang sama. Korang kena buat benda tu sebanyak 5 kali geng. So task yang saya tunjuk tadi, korang kena buat 5 kali guys. Lepas tu yang bawah ni korang tonton 5 video iklan. Yang ini korang tonton 10 video iklan. Yang ini pula korang kena lepaskan 15 level setiap hari. Yang bawah ni korang kena dapatkan 3 bintang. Dia nak korang dapat 3 bintang, dia nak 5 kali. Lepas tu yang terakhir ni korang kena main selama 30 minit. So daily task ni korang kena buat setiap hari untuk dapatkan bintang dan juga korang boleh dapatkan coin. And coin dekat bahagian daily task ni korang boleh guna untuk withdraw korang punya duit guys. Lepas tu dekat bahagian bintang bawah ni pun sama juga guys. Korang boleh dapatkan korang punya coin. Dekat sini kalau korang nak dapatkan coin, korang kena kumpul korang punya bintang. Nanti boleh claim korang punya coin. Ok, untuk duit hijau pula, kalau korang yang nak claim, korang boleh dapatkan dekat bahagian sini guys. Dekat bahagian grand prize. Dekat sini kalau korang nak dapat duit hijau, kena naikkan level korang. Lepas tu korang boleh buat penukaran. Kalau korang dapat kumpul 5 anak panah, korang boleh tukar dengan RM8 duit hijau. So anak panah tu pula korang boleh dapatkan dekat bahagian daily task tadi. Korang boleh invite 5 orang setiap hari. Korang akan dapat 2 anak panah. Dekat sini 1, dekat atas ni 1. Kalau duit hijau macam saya bagi tahu tadi, untuk korang claim, korang kena invite orang. Korang kena pecahkan buih ni guys. So tak silap saya kena invite lebih kurang dalam 20 orang kot.
ataupun 10 orang ataupun 25. Saya tak pasti guys. Tapi banyaklah korang kena invite untuk claim korang punya duit hijau. Jadi saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang yang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang silap. Ataupun korang yang nak dapatkan senarai aplikasi buat duit yang mudah untuk korang guna, boleh dapatkan dekat saya. Cara nak withdraw macam biasa, korang hanya perlu masukkan nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang, bukan nombor RedNow. Cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. And proses waktu pembayaran dalam tempoh 24 jam. Itu paling cepat. Tak kira Sabtu dengan Ahad. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.